Inilah dia bantuan yang kita akan sampaikan kepada saudara-saudara kita di bumi Gaza, yang mana di dalam satu kotak itu terdapatnya kurma, teh, cube ayam, minyak, nasi dan pelbagai lagi makanan yang ada untuk membantu mereka meneruskan kehidupan dan terus bertahan demi perjuangan pembebasan bumi Palestin. Alhamdulillah, kita dah selesai proses mengangkat barang ke lori kontena dan insyaAllah 11 lori kontena ini akan menuju ke Arish dan kemudiannya ke Rafah dan kemudiannya kita harapkan berjaya masuk ke Gaza insyaAllah. Dan mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat hantar lebih banyak lagi lori kontena seperti ini, hadiah buat Gaza, The Rightful Gift. 11 lori kargo bantuan di bawah kempen The Rightful Gift berjaya menembusi Gaza melalui pintu sempadan Rafah semalam.